Beradulah menu makanan berat waktu malam dek kakak kita kalau kita kasih kepada kesihatan. Jadi pada kali ini dek kakak kita ada klip lap ataupun rusia berkenaan dengan orang kasih kepada kesihatan badan dek kakak kita. Nah, semalam ambo klik daripada rumah Abang Pang Cik Rayu dan juga berhenti di Kampung Gading dan juga berjumpa dengan Tok Neben Ming si Gading semalam dek kakak kita dan juga kita dapat klip lap pergi kepada bahagi siapa-siapa kasih kepada kesihatan dek kakak kita. Nah, tu dia. Tak kira lagi kepada orang yang ada penyakit dah ataupun orang tak ada tipu dengan penyakit lagi. Lah ni dek kakak kita ramai bahagia abang-abang kita, ayah-ayah kita, kak-kak kita tipu dengan penyakit kecing manis, darah tinggi dan juga penyakit jiwa dek kakak kita. Nah, tu dia. Salah satu penyakit ini dek kakak kita punca mari daripada makan ni. Punca daripada makan ni ataupun gaya hidup, gaya di segi cara makan dek kakak kita. Nah, tu dia. Kita di dalam hidup kita ni tak lain tak bukan 3 periode yang kita makan. Makan waktu pagi, tengah hari dan juga petang ataupun malam dah. Tu dia. Pagi beres tak ada gapo, tengah hari pun tak ada gapo. Kita kena makan kananya gapo? Kita kena kerja dek kakak kita. Tetapi waktu malam ni, waktu malam ni dek kakak kita berubah. Kalaunya siapa-siapa makan waktu malam, berubah mari makan waktu petang dek kakak kita tu dia makan ni petang, jangan lebih masa pukul ni dek kakak kita. Ya katanya dalam hidup rumah kita ni dek kakak kita ramai dek kakak kita yang tipu dengan penyakit kecing manis darah tinggi dek kakak kita ramai yang katanya mari beli ubat Tok Neben Ming alhamdulillah lah tu dia ada orang henggo dan juga ada orang yang tak henggo pun ada lah tu dia. Ya katanya pertama kali bagi siapa-siapa yang tipu dengan penyakit dek kakak kita, satu yang peringkat awalnya kita kena pertikamkan kin ataupun cara-cara makan ni di dalam harian kita Kalaunya siapa-siapa suka makan ni waktu malam lepas isya ataupun pukul 8 pukul 9 malam, ni kita kena berubah kita kena mari makan waktu belum pukul 9 petang dek kakak kita bagi siapa-siapa nak jaga kesihatan dan juga nak wihengo penyakit. Tak kira sebuah penyakit dek kakak kita, cuba kita pertikamkan kin ni daripada Tok Neben Ming si Gading. Dan dia yang mari yang katanya dia saat itu apabila lebih daripada pukul 9 petang dia tak makan dek kakak kita Hanya minum air saja air perolis pergi kepada kafe apa boleh, tetapi kafe hitam tak ada buah saka ataupun tak ada buah gula, insya-Allah sihat dek kakak kita. Nah, tu dia. Satu yang pertama dek kakak kita tak kiralah orang hak tak ada tipu dengan penyakit lagi ataupun bahagi siapa-siapa ayah abang kita yang tipu dengan penyakit kecing manis, darah tinggi dan juga sebagainya, cuba kita mari berubah ataupun pertikamkan kin, insya-Allah dek kakak kita apabila kita makan ubat dia akan hilang dan juga sia dek kakak kita. Nah, tu dia. Walaupun kita tahu sekali dek kakak kita nak sia tak sia dari Allah Taala dek kakak kita, tetapi pertikamkan kin kita kalau kita duk makan waktu malam dek kakak kita payah nak sia berkenaan dengan penyakit-penyakit yang kita kena tipu pada kali ini dek kakak kita. Karenanya apabila kita makan saat itu makanan di dalam tubuh badan kita dia kisah tak sudah lagi dek kakak kita, kurang-kurangnya 3 hingga ke 4 jam dek kakak. Lepas tu kita pergi tidur tu dia makanan hak kita makan saat itu dia duk tukang di dalam tubuh badan kita, hak itulah dia nak membawa kepada tubuh badan kita tipu dengan penyakit dek kakak kita. Nah, inilah sikit sebanyak klip lap dek kakak kita demi untuk pergi kepada siapa-siapa yang kasih kepada kesihatan. Jikalanya klip ni ada faedah, amba minta tolong tekan like, tekan share. Sorry adik kakak, semoga sapa lagi kepada orang lain lagi.